You guys pernah dengar tak pasal biohacking ni? So biohacking ni sebenarnya adalah small tweaks in your daily routine untuk pastikan kita dapat mental clarity, physical dan overall health. So contoh adalah seperti tidur masa yang tetap. So tidur 10 malam, bangun 6 pagi. Yang ni memang sangat bagus untuk hormon testosteron sebab deep sleep tu adalah masa yang kita buat testosteron. Dan of course testosteron guys tu hormon apa? Hormon untuk tenaga, hormon untuk kita punya tenaga batin dan fokus dan mood. Selain daripada tu, bila bangun pagi boleh juga buat cold shower. Yang tu memang I dah amalkan lebih daripada 10 tahun. Memang sangat bagus untuk activate your body's natural cortisol. And then pasal kopi ni pula. Okay, ramai peminat coffee lover ke sebagainya, tapi sebenarnya kopi ni bila you bangun pagi jangan minum terus. Pastikan badan you produce cortisol dulu, baru you minum kopi ni. Maybe dalam 60 minit ataupun 90 minit. Alright? Saya Dr. Rak dan saya bantu high achiever, entrepreneur dan business owner untuk achieve greatness. Klik link di bawah dan jumpa saya di SS Clinic.